Hai korang, malam ni kita masak sup tauhu telur. Sebelum tu kita blend dulu bawang holland dengan bawang putih ni. Oke, kita sisihkan dulu kita punya bawang, kita potonglah tauhu jepun. Nah, gitulah. Kita taburkan dia dengan tepung jagung. Nah, macam ni. Lepas tu kita goreng dia. Tapi kita sisihkan dulu, kita potong dulu kita punya cendawan ni. Apa cendawan apa entah nama dia ni, bahasa Cina tak faham. Jadi kita cakap je lah cendawan kan. Pengen nak makan sup ni. Lama tak makan, dulu selalu juga makan. Okey, sekarang kita gorenglah kita punya tauhu. Dah kekuningan tu kita ketepikan, kita masukkanlah bawang putih dan bawang holland tu. Okey, dah garing dan naik bau tu, kita masukkan juga air. Tapi hampir terlupa, sepatutnya ayam ni tumis dengan bawang tadi tu, tapi terlupa. Tak apalah kan, boleh lagi tu. Okey, mendidih dah air dia tu, kita masukkanlah kita punya cendawan ni. Okey, dah mendidih tu kita masukkanlah serbuk perasa, garam dan lada sula ataupun lada putih. Lepas tu kita masukkan juga yang paling penting minyak bijan kan. Sup ni kena ada minyak bijan baru sedap. Okey, kita masukkan lagi air bancuhan tepung jagung supaya pekat kuah dia tu, supaya sedap. Okey, sekarang kita masukkan lagi telur supaya nampak pekat, bertambah pekat dia punya kuah tu. Dah siap. Inilah hasilnya. Okeylah korang, sampai sini dah. Bye.